syarikat baru perlu segera melakukan penyelenggaraan dan penambahbaikan termasuk aspek-aspek keselamatan. Jadi orang awam dan juga pasukan daripada Kementerian Komunikasi telah melakukan lawatan ke Menara Kuala Lumpur untuk melihat sendiri apa yang telah berlaku. Kita dapati berdasarkan gambar, video dan juga pengamatan pasukan, banyak daripada sama ada pekakas di dapur dan juga di Menara Berputar yang ada restoran dulu tidak berada dalam keadaan yang nyaman untuk ataupun selesa untuk pengunjung. Malah kita lihat ada railing yang berada di deck yang telah diturunkan. Ini saya rasa agak merisaukan. Jadi kita telah minta supaya demi keselamatan pengunjung, maka syarikat baru perlu segera melakukan penyelenggaraan dan penambahbaikan termasuk aspek-aspek keselamatan.